Abang, saya dah komen saya nak motor boleh? Saya dekat Johor Bahru. Okey? Untuk awak. Jom. Bismillah. Panggil Abang Cik je. Abang Cik. Okey. Komen nak dekat mana? Kat TikTok. Komen apa? Saya nak. Saya nak lah. Udai. Saya sampai tak? Sampai. Sampai betul-betul Betul, tak joy. Dekat sini ada 3. Peti art, iPhone, motor. Okey, awak kena pilih Okey, rezeki lah, rezeki. Mak lah pilih. Okey, Mak pilih Mak. Mak pilih. Mak tunjuk je Mak yang mana. Kalau ikutkan nak yang mana? Ikutkan nak motor sebab dapat accident itu kan motor dia rosak. Okey, awak pilih dulu. iPhone. Nak iPhone ke nak motor? Better. Bagi awak motor Daripada KL ni, kita sampai Johor tau. Okey. Apa perasaan? Alhamdulillah. Rezeki bu Rezeki anak lah. Tak sangka Memang tak sangka. Salam lu. Sah lu Okey. Saya nak duit Johor. Mari. Nama apa? Fendi. Macam mana abang kita boleh jumpa ni? Macam mana? Komen dekat Itu apa abang komen? komen saya nak. Saya nak. Sehari ni saya sampai tak? Sampai. Kita bukan sembang punya orang. Saya daripada KL bang. Datang untuk abang ni. Okay, Bukan bang. scammer. Bukan scam. Kita bukan scam. Orang cakap kita penipu tu. Betul. Kita sabar je lah. Buat macam mana? Betul. Dekat tangan saya ni ada peti ais ataupun cash RM1,000. Adik pilih adik. Ni, buka Peti ais. Tak apalah abang pilih lah. Abang nak peti ais ke nak cash RM1,000? Cash. RM1,000 Okey. Boleh. Kat saya RM1,000. Okey. Mantap. Sampai sampai Hai. Bukan scam bukan scam. Kita tak tipu. RM1,000 ni nak buat apa? Buat belanja anak-anak bini. Masya-Allah. Okey bang, semoga berrezeki bang Assalamualaikum. Nama apa? TV. Siapa komen kat TikTok? Dia tak ada sini. Sekejap lagi on the balik. Ahmad, ada motor, ada peti ais, ada cash RM1,000. Nak apa? Cash RM1,000. Betul? Betul. RM1,000 ni, rasa-rasa nak buat apa duit ni? Kasih mak. Nak buat apa mak duit ni mak? Buat Hari raya. Masya-Allah. Oh, hari raya nanti. Hargai duit tu. Paling penting sekali bersyukur, betul tak? Okey, rezeki awak pula lepas ni. Assalamualaikum.